Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sidang kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana pagi ini kita dapat bertemu kembali, meneruskan lagi bacaan buku, kajian buku Law Kana Khairan La Sabaquna Ilaih, yang mana insya-Allah pada pagi yang berbahagia ini kita akan menyambung lagi di dalam perbahasan yang ke-12, bab yang ke-12 mengenai alamat ahli bidah, iaitu tanda-tanda ahli bidah, muka surat 163. Muka surat 163 iaitu tanda-tanda ahli bidah. Setiap sesuatu itu ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Maka di dalam perbahasan yang ke-12 ini, tanda-tanda ahli bid'ah dikumpulkan oleh Syekh Abdul Hakim Amir Abdad. Ada 19 tanda yang biasanya ada pada seseorang yang menyimpang ataupun ahli bid'ah ini, pengikut hawa nafsu ini. Maka pengarang hafizahullah berkata sekarang, dia kata, tibalah bagi saya untuk menjelaskan kepada para pembaca yang terhormat tanda atau alamat ahli bid'ah, agar kita mengetahui cirinya, kemudian kita menjauhinya. Sebagaimana ahlu sunnah memiliki tanda-tanda tersendiri yang menjadi kekhususan bagi mereka, demikian juga ahli bid'ah, dia ada tanda-tanda dia. Di antaranya, nombor 1 iaitu berpecah belah, yang Allah kata wala tafarraqu, tafarraqa yatafarraqu, tafarruq iaitu at-tafarruq, berpecah belah. Ini salah satu tanda yang paling menonjol pada diri mereka dan menjadi asas dan syiar bagi mereka ialah at-tafarruq, iaitu berpecah belah, berselisih, berfirqah-firqah ataupun berkelompok-kelompok, atau membuat sektor-sektor, pecahan-pecahan dan seterusnya, yang pada hakikatnya mereka telah memisahkan diri dan berpisah dari jamaah, yakni jamaahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang berjalan di atas manhaj, metod yang hak, dengan membuat kelompok-kelompok tertentu atas nama Islam. Mereka mengajak manusia kepada kelompoknya, berwala, memberikan loyalitas, kesetiaan, ketaatan, kasih sayang dan bara, berlepas diri atas
atas nama kelompoknya, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelum ini. Jadi ciri yang pertama, mereka ini suka berpecah berpecah belah. Sedangkan kita disuruh bersatu. Bukan masuk bersatu, bersatu. Bersatu. Yang mana lambang bersatu ini adalah berjamaah dengan satu jamaah yang disebut dengan jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Ahlul Hawa wal Firaq wal Furqah. Ahlul Hawa wal Furqah, ahli pengikut hawa nafsu dan pecah belah. Dan banyaklah sektor-sektor pecahan-pecahan dia. Kalau kata Khawarij pun ada pecahan-pecahan dia. Kalau kata Qadariyah pun ada pecahan-pecahan dia. Kalau kita bacalah dalam kitab berkenaan dengan firqah-firqah ini. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua, ittiba'ul hawa, yang mana terjemahan dia adalah mengikuti hawa nafsu. Salah satu tanda yang paling mencolok, yang paling menonjol dari ahli bid'ah ialah mengikuti hawa nafsu. Ikut hawa nafsu yang mereka telah menjadikannya sebagai Tuhan. Apakah kamu tidak melihat orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan? Itu kan ada ayatnya. Nanti dicari ayatnya, itu dikongsikan. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ada ayatnya, nanti dikongsikan. Salah satu, dia kata satu lagi kaedah besar, bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah dia tegak, dia berdiri dengan ilmu dan keadilan. Sedangkan ahli bid'ah ini tegak berdiri dengan kebodohan dan hawa nafsu. Dia berdiri dengan jahalah, al-jahl wa ittiba'ul hawa. Ahli bid'ah berdiri dengan al-ilmu wal adl wal adalah. Kita kalau nak memutuskan sesuatu, tak boleh pakai perasaan, rasa-rasa, hawa nafsu, ikut tekak sendiri, orang kata ikut selera sendiri. Tak boleh. Dia kena tegak dengan ilmu. Mana Al-Qurannya, mana hadisnya yang menunjukkan ada Adam yang malam tadi kita sebut? Mana hadis, mana ayat yang menjelaskan ada Adam yang 10 episod, 10 season. Malam tadi kalau tengok live ke rakaman, ada ustaz-ustaz sekarang ni dah mula kata Nabi Adam yang kita imani itu nombor 10. Itu nombor 10. Yang paling last, Adam paling latest sekali. Masya Allah. Mana dalilnya? Bukan kita berdiri di atas hawa nafsu dan juga kebodohan. Dalil, mana dalil? Mesti ada ilmu dan mesti adil. Yang ketiga, i'tiqad al-ayat al-mutasyabihat ataupun ittiba' al-ayat al-mutasyabihat, iaitu mengerti sejati. Nanti boleh kembali ke sana, bagaimana mereka menjadikan ayat-ayat mutasyabihat sebagai pokok dan menjadikan ayat-ayat yang muhkamat sebagai cabang. Itu tak boleh. Sepatutnya ayat mutasyabihat ini dicabang kembalikan kepada pokok, kepada muhkamat. Dan muhkamat ni, mutasyabihat kita dah bincang sekali lagi, ayat yang jelas, yang mudah difahami,
ayat yang asas, ada pun mutasyabihat secara bahasa dia sama dan sebagainya, serupa, tetapi yang difahami dalam pengertian mutasyabihat adalah ayat-ayat yang agak sukar untuk difahami, sulit. Kalau mau difahami tanpa ilmu tu payah. Maka nak kembalikan dia, kembali kepada asasnya. Baik. Tetapi sebagaimana yang disebut oleh para imam kita dalam ayat yang ke-7 surah Ali Imran, itu menjadi dasar pokok. Allah menjelaskan orang-orang yang suka ikut ayat-ayat yang kurang jelas ini, niat dia nak taburkan fitnah dan juga nak cuba nak cari takwil penafsiran sendiri. Itu semua bahaya. Tetapi orang yang pandai, yang dalam ilmunya, akan mengatakan semua ayat itu mutasyabihat, muhkamat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada cara memahaminya. Baik. Maka mengikuti dan mengambil ayat-ayat mutasyabihat ini tanda yang ketiga. Salah satu tanda ahli bid'ah yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ialah mereka mengambil ayat-ayat mutasyabihat untuk menyesatkan manusia. Dia ada tujuan dia, menyesatkan manusia, dan mengubah maksudnya sesuai dengan maksud mereka, dengan tafsiran mereka, demi memperkuatkan bid'ah. Mereka berhujah dengan Al-Quran, padahal Al-Quran menjadi hujah atas ataupun akan kesesatan mereka itu. Alaihim bukan lahum. Itu dia. Al-Quranu hujjatun alaihim, kata orang Arab. Al-Quran menjadi hujah ke atas mereka itu, atas kesesatan mereka, bukan lahum, menjadi hujah bagi kebenaran mereka. Baik. Maka dikatakan nanti, dia kata baca tafsir Ibn Kathir, baca tafsir Ibn Kathir dan tafsir-tafsir lain ulama salaf kita berkenaan dengan ayat 7 surah Ali Imran. Baik. Yang keempat, tanda ahli bid'ah menolak sunnah dengan Al-Quran. Tuan-tuan ingat tak hadis yang kita belajar, akhir zaman nanti ada seorang laki-laki gemuk duduk di atas sofa, kemudian dia bawakan urusan tu, kata Nabi Muhammad. Ada orang datang bagi tahu ni ada hadis Nabi yang sahih. Dia kata kami tak tahu benda tu semua, yang kami tahu apa dalam Quran saja. Betul tak? Jadi dia menolak sunnah dengan Quran. Dia menolak sunnah dengan Quran. Artinya apa yang ada dalam Quran saja mereka terima, yang tidak ada maka mereka tak mau terima. Menolak Al-Quran dengan menolak sunnah dengan Al-Quran. Di sini juga merupakan tanda-tanda inkarus sunnah, golongan anti hadis. Jelas ahli bid'ah, bahkan boleh menjadi kufur. Yang ini dikata telah dibahas dalam kitab dia Al-Masail. Kalau tuan-tuan ada jilid ketiga, muka surat 66 tu boleh baca. Al-Masail ni belilah. Beli Al-Masail ni, bagus kitab dia. Yang kelima, tanda-tanda ahli bid'ah ini adalah kebencian mereka, bughduhum li ahli hadis, yakni ahli sunnah wal jamaah, kebencian mereka terhadap ahlul hadis, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan tengok pada akhir zaman ini, ramai tak orang benci Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ramai sangat yang benci dia. Ramai sangat yang benci. Yang benci kepada anak-anak murid dia juga ramai. Ali Hasan Al-Halabi, Salim Aid Al-Hilali, semua tu orang-orang yang mengkaji hadis. Yang benci anak murid dia, Syekh Muqbil, berapa ramai? Saya dulu masa di Yaman,
Masa tu Syekh Mukbil masih hidup. Dia kena kanser tekak, tak silap saya. Kanser tenggorokan. Tenggorokan ni bahasa Indonesia apa kita cakap? Saluran ni kerongkong. Payah, kadang-kadang dia datang Jawa dulu, kadang-kadang dia datang Arab dulu. Kerongkong. Maka ada seorang budak Malaysia ni kata, padan dengan muka dia. Saya ingat lagi di sana. Ini orang yang suka mengatur orang ni. Syekh Mukbil tu alim jarah wa ta'dil dunia. Dia kata apa? Padan dengan muka dia. Jahat dia tu. Suka menghina orang, suka mengatur orang. Dia sebagai ahlul hadis, dia akan menilai perawi. Dia akan menilai para perawi dhaif ataupun kadzab dan sebagainya. Bahkan dia menolak orang-orang yang datang di kalangan ahli bidah pada zaman dia. Menolak Syiah, menolak Rafidhah dan sebagainya. Hentam hizbiyin dan sebagainya. Dia marah sebab dia hizbi. Dan saya masih ingat ibu muka dia sampai sekarang. Budak tu mungkin dia balik jadi ustaz ke Malaysia dah. Dia padan dengan muka dia tu, jahat itu. Tu Allah bagi bala kat dia. Kena kanser kerongkong tadi. Padan dengan muka dia. Ini kebencian dia kepada kepada ulama hadis. Awak boleh cakap begitu, awak tak tengok ilmu dia, tak tengok kitab dia. Kita kalau duduk depan kitab dia, kita rasa kita ni tak ada apa-apa. Saya tengok, alamak, memang imam. As-Sahih Al-Musnad, kitab dia. Kitab hadis-hadis sahih yang tidak ada dalam Bukhari Muslim dikumpulkan dengan sebuah buku As-Sahih Al-Musnad. Tengok komen panjang lagi. Allah, itu tanda-tanda imam, tanda-tanda dia menguasai ilmu hadis. Sebagaimana Syekh Al-Albani dengan silsilah al-hadis as-sahihah panjang begini, rantaian hadis-hadis dhaif dan palsu panjang begini, menunjukkan dia ahli dalam bidang itu. Tetapi mereka dibenci. Itu untuk yang akhir zaman. Tapi kalau kita tengok flashback ke belakang sejarah Islam, memang seluruh ulama hadis kita Ahlussunnah ni dibenci oleh Syiah Rafidhah. Bahkan kalau kita flashback lagi ke belakang, ada golongan dinamakan ahli sufi ni yang melampau, yang ghulat. Mereka cukup anti kepada Ahlussunnah, ahlul hadis, dan warning kepada anak-anak dia orang, jangan belajar hadis, kamu akan jadi orang papa kedana. Betul. Dia sampai benci begitu. Sampai kan kalau dia tahu anak-anak murid dia belajar hadis, maka anak-anak murid dia belajar hadis ni akan dicerca di kalangan golongan sufi, ahli sufi. Dan ini dikatakan bahawa ahli sufi itu adalah ahli bidah. Apa yang ada dalam hadis yang jelas, mereka tak nak ikut, tapi buat zikir-zikir sendiri. Bagi pula fadilat sendiri. Bila ulama kata, oh hadis ini palsu, yang reka dia sebab ini ada Nuh bin sekian-sekian, marah dia kepada ahlul hadis. Sebab apa? Dia punya barang dagangan dia, amalan yang dia buat tidak laku. Kalau Syiah tu jelas, dia orang sebab nak masukkan benda-benda kotor ni, benda-benda najis, syirik dan sebagainya dalam batang tubuh umat Islam, difilter oleh ahli sunnah, oleh ahlul hadis, maka dia orang punya penipuan akan dapat dikesan. Cukup benci ulama hadis ni. Sebab itu mereka cuba untuk memotong, memangkas, mencantas ulama-ulama hadis. Bahkan di antara perawi pertama yang berkaitan dengan hadis itu, para sahabat pun dicantas. Sebab itu mereka cuba memburukkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan lain-lain lagi dengan title kafir murtad, supaya roboh rantaian hadis ini. Itu bermula sejak zaman dulu lagi,
Jadi kena faham ni. Dan kalau kita berbicara dengan orang yang penuh dengan bid'ah di kepala dia, itu yang saya cerita dulu. Kau ni kejap-kejap hadis, betul tak? Tak ada lain ke? Betul kalau aku tak sebut hadis, aku nak sebut apa? Jadi sampai yang bukan ahli hadis pun, bila dia sampaikan hadis, dia marah. Nombor 5 ni, kebencian al-bughd mereka terhadap ahlul hadis, iaitu ahli sunnah, sangat jelas. Sebab itu para ulama kita pesan, ikutilah aliran ulama hadis, aliran mazhab dia ikut. Ikut. Yang keenam, memberikan jolokan-jolokan, gelaran-gelaran yang buruk kepada ahli sunnah wal jamaah. Dan ini dulu kita belajar buku buku Imam Ibnu Abi Hatim di Bukit Katil, Asluddin wa i'tiqad Aslu Sunnah wa i'tiqaduddin, akidah al-sunnah itu, oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Disebutkan apa gelaran-gelaran yang diberikan kepada al-sunnah sejak zaman berzaman. Kalau ini al-sunnah salafi, akan dikatakan apa? Mujas, musyab, dan seterusnya. Banyak gelaran-gelaran tu, banyak. Sehingga Imam Al-Barbahari juga menyebut, di antara tanda ahlul bid'ah itu, dia suka memberi gelar-gelar yang macam-macam kepada siapa? Kepada ahlus sunnah. Sampailah kepada ahlus sunnah yang terakhir, yang cuba ikut salaf ini, dinamakan dengan nama Wahabi. Itu antara salah satu jolokan-jolokan, sebutan-sebutan yang buruk bagi mereka. Wahabi ni buruk, nak menakutkan orang. Orang dengar kau pergilah Surau Bukit Lintang belajar Wahabi tu, ketawa orang jadi takut. Tu orang jadi takut. Kau pergilah ustaz tu, itu semua Wahabi. Itu gelaran itu kebiasaan ahli bid'ah, memberikan jolokan kepada orang yang alal haq, atas metod yang benar. Kemudian yang ketujuh, tidak mahu mengikuti salaf. Allergic. Nanti apa salafi? Salafi bahaya. Salafi pengganas. Bukan bermula di Malaysia, bermula di Indonesia. Salafi ni pengganas. Yang mana Indonesia ambil pada barat. Salafi pengganas. Kita pun kita takut. Entah apa anak salafi. Takut. Salafi ni kerja je bunuh orang. Apa tu, media barat pula mainkan benda ni kan. Salafi, geng-geng salafi, kita pun jadi takut. Salafi ni mulia kan. Yang sana tu, yang barat kata salafi tu jahat tu khawarij. Dia tak mahu pakai perkataan khawarij sebab dia tahu, kalau sebut khawarij ni, orang Islam semua tahu khawarij ni pelampau, ekstremis, teroris. Tapi dia tak mahu, dia pakai salaf ni perlu dirobohkan benda ni. Ni momokkan, dihantu-hantukan kepada umat Islam. Yang ke-8, mengkafirkan orang yang menyalahi mereka tanpa dalil. Mengkafirkan orang tanpa dalil. Kita golongan salaf ini dikafirkan sebenarnya. Kita nak kafirkan orang, kita takut. Perlu ada burhan, bukti. Kalau tak ada burhan, kita tak berani. Tak boleh mengkafirkan secara ain, tak boleh. Tapi dia orang kafir betul. Tuan-tuan dah tengok dah yang saya sebut dulu, viral TM Fauzi, orang Singapura tu. TM Fauzi, Tengku Muhammad Fauzi. Dia geng-geng mufti Singapura tak silap, ataupun dia mufti, saya tak ingat. Saya tengok sendiri. Setelah URD kata tengok apa kata TM Fauzi, saya cari, jumpa semuanya orang mengatakan Allah di langit, kafir. Allah Tuhanku. Nabi SAW dalam hadis kata orang tu beriman, dia kata Allah di langit.
Dia terbalik berapa darjah tu? 90 darjah bukan 360 360 pergi balik ke sana. 90 darjah. Kafir. Allahu Akbar. Ini Quran kata, hadis kata, beriman kita kata kafir. Dia suka mengkafirkan kita ni. Ibn Taymiyah berapa banyak orang kafirkan dia? Ibn Taymiyah kafir tak habis-habis. Padahal dia imam besar. Imam besar. Yang ke-9, mereka berpegang dengan hadis-hadis yang lemah, sangat lemah, palsu, dan hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya. Ini memang kegemaran mereka ni. Dia kata awwaluddin ma'rifatullah. Ini hadis Nabi ni, bila masa pula Nabi cakap macam tu? Awwaluddin ma'rifatullah. Mula-mula agama tu adalah mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal akan dirinya, maka kenallah dia akan Tuhannya. Ini semua dikatakan hadis. Padahal ini semuanya palsu. Semuanya palsu. Suka pakai hadis lemah, berdoa sapu muka. Ini semua tuan-tuan tak payah buat. Sebab tidak ada sunnahnya lepas berdoa sapu muka. Jangan terpengaruh dengan banyaknya orang buat. Jangan terpengaruh dengan banyaknya orang buat. Banyak orang buat, ustaz-ustaz pun buat, ustaz. Ustaz-ustaz pun buat, ustaz. Tak, kita nak beritahu bahawa sunnahnya tidak demikian. Kalau sunnahnya ada, sudah tentu ada hadis yang sahih. Maka di antara pakar hadis akhir zaman ini, Al-Albani kata tak ada hadis yang sahih tentang berdoa sapu muka. Tak ada. Sapu muka tak ada. Hadis itu ada tetapi tidak boleh dipakai sebagai hujah. Jangan kita ni termasuk orang yang beramal dengan hadis-hadis yang lemah. Bukan masalah fadilat. Ini hadis bukan fadilat, ini hadis hukum. Hukum tu kaifiat. Kaifiat tu hukum. Bukan Nabi kata siapa berdoa angkat tangan sekian-sekian akan dapat pahala 10,000 kali ganda. Tak ada. Ini bukan masalah fadilat. Masalah ni masalah hukum. Baik. Dan banyak lagi lah, bukan masalah ni saja, ada banyak lagi hadis-hadis yang palsu, yang lemah. Kalau kita tengok silsilah hadis palsu dan lemah itu panjangnya. Kita baca mungkin 10,000 pun belum sampai lagi hadis palsu tu. Mungkin 5,000 pun belum sampai lagi. Banyak. Beribu-ribu hadis palsu ni. Ribu-ribu. Sedangkan hadis sahih tu pun tak habis lagi kita baca kan. Malam tadi baru jumpa doa kepada pemimpin yang zalim kan. Nabi sendiri doakan. Mungkin ada orang malam tadi tak pernah dengar hadis tu. Rupanya ada hadis Nabi doakan keburukan bagi pemimpin. Tu terlalu minim, kecilnya ilmu kita. Yang ke-10, apa tanda-tanda dia? Sebaliknya mereka menolak hadis-hadis sahih seperti riwayat Imamul Bukhari dan Imam Muslim dan lain-lain dengan beberapa jalan yang lemah, yang lebih lemah. Alasan yang lebih lemah ditolak tu dengan alasan yang lebih lemah daripada sarang laba-laba. Saya buat satu contoh. Hadis yang sahih mula-mula sekali diciptakan oleh Allah Al-Qalam, betul tak? Sanggup dia ketepikan hadis itu, dia terima hadis wahai Jabir. Yang pertama sekali Allah ciptakan Nur Muhammad. Nak pakai juga yang tu. Kebanyakannya Ahlu-Sufi yang pakai benda tu. Ahlu-Sufi dia berseberangan dengan jalannya metodnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dia sanggup ketepikan hadis sahih, dia pegang hadis tentang cahaya ni. Sedangkan hadis tentang cahaya itu tokoh mereka sendiri Abdullah Al-Ghumari menolak hadis itu. Ustaz Abdul Samad pun sama. Syekh Abdul Samad, doktor sekarang, Dr. Abdul Samad LC, dia sendiri menolak hadis itu, hadis palsu. Nur Muhammad, tengok ceramah dia, dia tolak sendiri. Tokoh mereka tolak, tapi mereka tak beranjak.
Habis tu mana nak letakkan hadis ni hadis ni. Pertama sekali Allah ceritakan qalam. Di mana letak hadis ni? Sebab itu dah dia punya asas pemikiran dia orang. Hadis sahih dia tolak, hadis lemah palsu dipakai. Itu tanda tu. Maka dia tolak pula dengan alasan yang tak kuat betul. Sarang labah-labah lagi kuat. Di antaranya mereka kata apa? Mereka menolak hadis atau sunnah beralasan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dia orang ni sama je. Lihat tanda keempat tu sama. Dia kata tak ada Al-Quran. Yang kedua, mereka menolak dan membantahnya dengan akal-akal mereka. Bantah nas yang sahih dengan akal. Allahu Akbar. Yang ketiga, mereka menolak hadis ahad sebagai hujah dalam berakidah. Bukan main lagi dia orang bergendang, dia orang tabur gendang. Dia kata apa? Kita mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i. Kalau orang tak kunut, bukan marah dia. Kalau buat kunut lah, orang tak kunut bukan marah dia. Bahkan mengatakan sesat orang tak kunut. Wah, dia pula jadi qadhi pula. Dia pula jadi hakim. Itu kalau sesat orang tak kunut, sesat Imam Ahmad lah, sesat Imam Abu Hanifah lah, begitu. Tak belajar sejarah ke bawa ni. Tetapi bila imam mereka kata hadis ahad sebagai hujah dalam akidah, Imam Syafi'i mereka tolak. Yang aku mazhab Syafi'i ni mereka tolak. Alasan mereka, akidah mereka adalah tak mahu sebut lah, kena ban kan. Tapi dah belajar tahu. Tapi mereka menolak. Kalau mereka faham betul akidah mereka tu, mereka menolak hadis ahad sebagai hujah dalam akidah. Dia kata apa? Hadis ahad boleh pakai dalam masalah fiqh. Akidah tak boleh. Apa masalah awak ni? Akidah dulu ke fiqh dulu? Kan? Mestilah akidah dulu, baru dah tahu fiqh. Mana mungkin kita kata hadis ni boleh pakai dalam fiqh, akidah tak boleh pakai? Apa awak ni? Ini tak betul benda tu. Baik. Yang keempat, mereka menolak dengan melemparkan tuduhan-tuduhan yang sangat keji kepada perawi-perawi hadis sahih bermula daripada para sahabat. Ini kerja Syiah ni, tabi'in dan seterusnya ke atas, ke bawah. Yang kelima, mereka menolaknya dengan mengatakan bahawa hadis-hadis tidak lagi sesuai lagi pada zaman sekarang. Ini liberal. Zaman sekarang nama dia liberal, ataupun mungkin yang selain daripada itu. Yang keenam, mereka menolaknya dengan mengatakan bahawa hadis-hadis ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan moden. Tak boleh pakai hadis ni, ketinggalan zaman ni, berlawan dengan hadis, dengan apa? Teknologi kajian moden. Kita kata dengan dia, apa hadis yang berlawanan dengan teknologi moden punya kajian? Buktikan kepada kami. Sebut satu saja. Hadis lalat. Tak ada kerja lain kau. Hadis lalat. Hadis lalat itu bahkan mendahului mukjizat saintifik. Mana kalau awak ni? Dia kata hadis lalat tak boleh terima. Kotor hadis lalat ni. Berlawanan dengan teknologi moden, kajian moden. Lalat pembawa apa? Pembawa penyakit. Itu dia kata dia berdasarkan teknologi moden. Awak ketinggalan zaman lah. Sedangkan hadis-hadis Nabi itu melangkaui zaman. Nabi dah sebut dulu bahawa di sayap dia ada penawar, di sayapnya ada racun, dan cara untuk melenyapkan racunnya, menawarkan racunnya adalah menenggelamkan sayapnya yang ada penawar, supaya keluar penawarnya, menawarkan racun dia, menetralkan racun dia, lalu kita boleh minum. Dan kajian itu sudah pun dibuktikan zaman ini dengan mikroskop kandungan antara sayap yang kanan dan kiri itu berbeza. Kalau gunakan mata awak, mikroskop zaman awak dulu, memanglah tak dapat nak kaji. Mana hadis yang berlawanan dengan teknologi, dengan kajian zaman? Mana tunjukkan yang sahih lah kan. Jangan yang palsu pakai. Tak boleh kita nak defend benda tu. Mana dia? Tak ada tuan-tuan.
Mana mungkin benda tu berlawanan dengan kajian yang benar? Tak mungkin. Sebab hadis ini adalah wahyu daripada Allah. Allah cipta dunia ini, takkan mungkin dia berlawanan. Baik. Dia nak cakap apa lagi? Kita akan bantah. Nak menolak akan adanya hari kiamat, betul tak? Akan adanya syurga neraka, akan adanya Tuhan. Tadi pakai semua ni berlawanan dengan kaedah kajian teknologi kita. Awak, udara, oksigen yang awak percayai itu awak tak dapat buktikan wujudnya, betul tak? Tak dapat tengok lagi, tapi awak boleh percaya pula. Itu kita kata demikian. Kita ni tak ada hadis jannah, tak ada nar, tak ada. Sebab kita punya teknologi ni dah membuktikan tak nampak semua tu. Semua mengarut semua ni. Banyak benda yang awak imani, percaya benda tu ada, tetapi awak sini tak dapat tengok, betul tak? Elektrik dapat tengok elektrik. Tunjukkan kepada saya macam mana rupa elektrik tu. Tak boleh, tak mampu. Tapi cuba pegang elektrik, tengok keras tak keras. Mati angus kau. Nampak elektrik tu, arus nampak? Tak nampak kan? Jadi kalau semua benda nak dibuktikan dengan penglihatan, ini orang yang dinamakan madiyah, fikrah madiyah, fikrah kebendaan. Ada benda, ada nampak baru percaya. Islam tak begitu. Bagi Islam menjangkaui teknologi itu. Tak ada alat yang boleh nampak jannah dan syurga, tak ada alat. Tapi besok kalau mati, besok baru tahu. Confirm akan adanya. Tuhan tak ada sebab tak nampak. Itu dia. Tu akal kau nampak? Akal kau nampak akal kau? Kalau kau ada akal, kau tunjukkan akal kau sekarang. Mana boleh ada orang nampak kan? Ini akal saya. Ini tuan-tuan akal saya. Hitam akal saya. Tak ada tuan-tuan. Tetapi kau mengatakan kau berakal. Itu dia. Akal dia sendiri dia tak nak tunjuk kepada kita. Tapi mengaku berakal, akalnya hebat, akal panjang-panjang akal. Tak ada, menipu. Jadi kalau nombor 6 ni dia kata hadis-hadis bertentangan dengan ilmu pengetahuan moden, kajian saintifik dan sebagainya, kita kata itu semua kalau belum dapat dibuktikan, ialah orang kata puncak ilmu sains itu belum sampai ke puncaknya. Yang ke-11, mereka mendahulukan akal-akal mereka dari wahyu Al-Quran dan Sunnah. Ini memang cukup suka ada orang ni, memang betul lah. Akal menghakimi Quran Sunnah. Yang ke-12, kebodohan mereka terhadap bahasa Arab dan kaedah-kaedahnya dalam menafsirkan Al-Quran dan Sunnah. Ini kita dah bahas sedikit berkenaan dengan perkataan iza dan perkataan iz kan. Seandainya mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri kan, itu telah berlaku, bukan iza. Bukan bila engkau bersalah je kau datang kubur Nabi, iza je datang, tak ada. Dan saudara kita Abu Syahid dah kongsikan riwayat tu dan kedhaifan dia jelas. Yang ke-13, kebodohan mereka terhadap nama-nama dan lafaz-lafaz di dalam Al-Quran dan Sunnah serta hubungannya dengan kaitannya dengan syarak, lughah dan uruf. Yang ini tuan-tuan nak lebih faham, nanti belajar usul fiqh. Ada hakikat lughawiyah, ada hakikat urfiyah, ada hakikat syar'iyah. Baik. Dia orang ni ahli bid'ah ni, dia orang tak belajar, dia orang hentam semua sekali. Dibakul, dikarung-gunikan sekali. Ketahuilah bahawa nama-nama dan lafaz-lafaz di dalam Al-Quran dan Sunnah ada tiga. Ada tiga jenis. Pertama, yang dapat diketahui erti dan batasannya dengan bahasa Arab, lughah, seperti lafaz matahari dan bulan, bintang dan seterusnya. Yang kedua, yang tidak boleh diketahui erti dan batasannya kecuali dari syarak, seperti kewajiban-kewajiban syar'iyah dan larangan ataupun pengharaman syar'iyah seperti solat. Apa itu solat? Tak cukup secara bahasa saja kan, tetapi dia mesti ada istilahnya apa, syarak dia.
kemudian saum, zakat, haji, riba, maisir, judi dan lain-lainnya, atau masalah yang lebih besar seperti iman, Islam, ihsan, kufur, syirik, nifak dan lain-lain. Ini mesti ada dia punya perbahasan syarak dia. Yang ketiga yang dapat dikenal arti dan batasannya dengan jalan uruf, adat, seperti lafaz nikah kahwin, lafaz jual beli, apa itu safar. Ini dipahami secara uruf, secara adat. Maka apa saja nama ni sebenarnya isim. Bahasa Arab tu isim, atau dan lafaz di dalam Al-Quran dan hadis yang telah datang tafsirnya ataupun penjelasannya atau erti dan batasannya dari Nabi SAW yang mulia, seperti lafaz iman, lafaz Islam, lafaz ihsan. Apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, semua Nabi dah sebut. Apa itu kufur, apa itu nifak, apa itu syirik, apa itu solat, zakat, saum, haji, khamar, riba, maisir dan lain-lain daripada lafaz-lafaz syariah. Maka tidak boleh kita berhujjah dan menafsirkannya seperti menggunakan erti bahasa saja dan mengikuti perkataan-perkataan ahli bahasa saja setelah Nabi SAW menjelaskan kepada kita erti dari lafaz-lafaz di atas. Maka barang siapa yang menafsirkannya dengan bahasa semata-mata, dengan tidak mahu berpegang kepada tafsir dari Nabi SAW, maka sesungguhnya dia telah tersesat dan termasuk ahli bid'ah dan tafsirannya tertolak. Adapun apabila syarak tidak menjelaskan erti ataupun batasan sebahagian lafaz yang ada dalam Al-Quran dan hadis, maka kita kembali kepada erti bahasa atau uruf. Contohnya seperti lafaz safar. Lafaz safar ni tuan-tuan ingat, dia tidak ada penjelasan daripada syarak apa itu safar. Tak ada pada Quran, tak ada pada hadis. Pengertiannya secara istilah syarak tak ada. Maka kita kembalikan arti safar itu kepada bahasa atau kepada uruf. Syekh arti safar dan batasannya sesuai dengan uruf. Safar dan maksudnya, ta'rif dia itu kembali kepada uruf. Apa yang dimaksud oleh uruf dengan safar, maka itulah yang dimaksudkan oleh Al-Quran dan hadis. Di sinilah letaknya kejahilan dan kesesatan ahli bid'ah. Mereka telah mencampur adukkan antara lafaz yang satu dengan lafaz yang lain. Sebahagian dari mereka ada yang menafsirkan lafaz Islam. Ini contoh, menafsirkan lafaz Islam menurut bahasa sahaja, iaitu menyerah ataupun pasrah. Oleh kerana itu, kelompok ahli bid'ah ini mengatakan bahawa siapa saja yang menyerah dan pasrah kepada Tuhan, maka dia adalah bahkan salah seorang yang paling dungu dari kelompok ini, iaitu gerombolan kaum zindik, sampai berani mengatakan Islam seperti pernah adalah nilai generis, general, yang bisa, yang boleh, yang mungkin ada dalam Kristian, Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, Toisme, agama dan kepercayaan lokal dan sebagainya. Bisa jadi, dia kata boleh jadi kebenaran Islam itu juga ada dalam kelompok filsafat Marxisme ini. Karl Marx, ikut Karl Marx pun mungkin benar di Islam juga kalau dia ada sifat penyerahan kepada Tuhan. Subhanallah, ini penafsiran Islam dengan otak dia sendiri. Yang penting semua mengaku ada Tuhan. Kita mengajar, kita belajar, bila mengucap dua kalimah syahadah saja, kita menafikan semua agama, menafikan semua Tuhan. Illallah, melainkan Allah. Ini tak last sekali. Jadi pluralisme.
semua agama benar. Ini kacau. Last ni semua Islam. InsyaAllah ta'ala, dia kata saya akan jelaskan lebih luas lagi tentang sektor kelompok Zanadiqah, jamak kepada zindik ini, pada waktu dan tempat yang lain. Baik, yang ke-14, lagi sikit lagi ni. Mereka berdalil dengan dalil-dalil umum. Ini sudah kita bahas banyak kali. Dia pakai dalil umum dan mutlak untuk sesuatu yang khusus dan muqayyad dengan sesuatu seperti bilangan, waktu, sifat, tempat dan sifat. Baik, perbuatan seperti ini pada hakikatnya telah mengubah dalil dari ayat dan hadis, dari tempat dan maksud yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang sangat tersembunyi, sangat licik, seperti perbuatan ahlul kitab. Salah satu contohnya sangat menarik untuk diketahui pada hari ini, berkembang pesat masyarakat Indonesia ketika itu, ialah bid'ahnya zikir berjamaah. Ini jadi trend. Dulu saya dah cerita bahawa zikir berjamaah ini sampai masuk jadi episod dalam TV setiap Jumaat, yang diketuai dan dipelopori oleh Muhammad Arifin Ilham, semoga Allah memaafkan saya dan dia, bersama para pelayannya yang terdiri dari para ustaznya yang jumlahnya mencapai puluhan. Mereka berdalil untuk memperkuatkan bid'ah besarnya itu dengan dalil-dalil daripada ayat Al-Quran dan hadis yang sifatnya umum dan mutlak, yang memerintahkan dan menganjurkan berzikir dengan sejumlah keutamaan. Kemudian mereka bawa ayat dan hadis tersebut untuk sesuatu yang khusus, untuk sesuatu yang khusus, iaitu bid'ah yang sedang mereka amalkan dan sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin, iaitu bid'ahnya zikir berjamaah terpimpin dengan satu suara yang keras. Lalu sang ketua tampil di hadapan kaum muslimin, mempertegas dan menanam kepercayaan agar supaya diyakini bahawa yang dilakukannya itu benar adanya. Lalu dia berkata, inilah dalil-dalil kami. Dia petik Quran hadis yang umum ni, dia kata inilah dalil-dalil kami, yang kami lakukan itu bukan bid'ah tetapi ada dalilnya dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Kemudian sibuklah para pelayannya yang terdiri daripada para ustaznya mengubah sana sini mana ayat dan hadis yang dimaksudkan oleh, daripada apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul. Perbuatan para khadam ini sama seperti ulama-ulama Yahudi yang telah mengubah makna-makna ayat di dalam Taurat dan Injil. Kebanyakan bid'ah-bid'ah yang dilakukan kadang-kadang melalui perantaraan para asatidah, guru-guru agama, yang mana mereka dia mengubah ayat-ayat Allah daripada makna dia, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Digunakan ayat itu, ini dalil kami berzikir berjamaah. Baik, kemudian dia pakai pula hadis-hadis Nabi, sesungguhnya malaikat berkumpul kan, turunkan rahmat, sakinah, malaikat mengelilingi mereka dan sebagainya, kerana mereka membaca kitab Allah secara berjamaah, berzikir kepada Allah berjamaah. Apakah itu yang difahami oleh salaf? Maksudnya kan, apakah cara itu yang difahami oleh sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zainab dan sebagainya? Ataupun apakah itu maksud yang difahami oleh ulama-ulama hadis kita, Imam Asy-Syafi'i dan sebagainya? Tidak. Tidak. Tetapi mereka memahami dengan cara sendiri. Baik. Gunakan ayat umum untuk jadi dalil kepada benda khusus. Gunakan ayat khusus untuk menjadi dalil kepada umum. Itu cara mereka. Baik. Yang ke-15, mereka berpegang dengan sebahagian dalil ayat dan hadis dan meninggalkan sebahagian yang lain. Ini memang kerja mereka, modus operandi mereka memang demikian. Guna sekerat, tinggalkan sekerat. Dan ini sudah kita bahas dulu. Kata ulama Ahlussunnah, teruskan hadis tu, teruskan ayat tu,
ayat tu pukul dia balik. Dia ambil aja kepala dia sikit, dia tinggalkan. Kita kata baca sampai habis. Bila baca sampai habis, rupanya ada ekor yang macam itu kala jengking, ada patuk balik tap kalau dia baca. Tapi dia tak membaca. Dia tak membaca, dia suka ambil sekat-sekat. Banyak kes, terlalu banyak kes. Yang ke-16, mereka berpegang dengan keumuman dan kemutlakan sebagian ayat untuk menolak hadis-hadis yang datang secara terperinci, sebagaimana telah saya jelaskan sebelum ini daripada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang zikir berjamaah. Dia pegang hadis umum untuk menghakimi benda yang khas. Dalam masjid duduk orang ramai berzikir pakai batu. Yang ke-17, mereka meninggalkan zahir dalil ayat dan hadis dengan takwil yang batil. Yang dia kata apa? Kami tidak menolak Quran hadis tu, tetapi pemahaman kami tidak sama dengan pemahaman kamu. Itu dia. Senang aja. Yang ke-18, menyalahi ijma' sahabat. Jelas. Buat kenduri arwah tahlil, menyalahi ijma'nya para sahabat. Orang ramai tak tahu. Sebab makan-makan di rumah orang mati ini, ijma' para sahabat itu disebut sebagai niyahah ratapan. Yang ke-19, mempergunakan kias ketika ada nas. Menggunakan kias ketika ada nas. Nas dah jelas, tapi nak pakai kias lagi, maka ini tidak boleh. Kias ini datang ketika tidak ada nas. Betul tak? Macam mana orang mengharamkan penggunaan dadah? Macam mana ulama kita mengharamkan penyalahgunaan dadah? Dalilnya kias kan. Sebab dadah tu tak ada zaman Nabi, serbuk-serbuk tu ais ke apa ke. Jadi dikiaskan kepada arak. Itu jelas kias yang benar kan. Penyalahgunaan benda-benda tu, narkoba tu, ada dia punya cara dia. Tapi kalau dah ada nas kan, nak pakai kias lagi buat apa? Betul tak? Jadi ini perlu kita perhatikan betul-betul, kerana orang yang makhluk yang mula-mula pakai kias menyalahi nas ini adalah syaitan, adalah iblis. Allah suruh dia sujud, nas dia kata tak nak. Apa pasal? Aku lebih baik dari dia. Apa pasal aku lebih baik daripada dia? Khalaqtani min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku daripada api, dia kau ciptakan daripada tanah. Tanah dan api suci lagi api. Itu dia punya kias dia. Kias yang paling batil sekali. Akhirnya dia menjadi kufur. Kias bukan tak boleh pakai, tetapi kias datang selepas daripada Quran, hadis, ijma'. Kias datang. Kalau ada dah Quran hadisnya, tak perlu lagi nak kias-kiaskan. Kalau tak ada, baru kita kiaskan. Wallahu a'lam. Sebenarnya ada banyak lagi tanda-tanda yang lain, cabang-cabangnya, tetapi inilah di antara pokok-pokoknya. Sikap ahli bid'ah itu dapat dikesan dengan 19 pengesanan ini, pengecaman ini. Wallahu a'lam. Kalau ada sesiapa yang kena tambah ke apa, saya buka lah. Kalau tak ada, cukuplah sampai sini, insyaAllah. Ya. Ulama sekarang banyak pakai yang baik kepada ya. yang jadi lagi daripada kaedah yang lain lah. Kaedah-kaedah yang lari daripada kaedah telah digaris pandukan oleh para ulama. Benda baik apa salahnya? Kita dah jawab dulu kan. Benda baik apa salahnya ini kaedah yang bagus, tetapi dia perlu bawa kepada dunia. Dia tidak boleh bawa kepada ibadat, kepada akidah, kepada masalah-masalah akhirat ukhrawiyah. Tak boleh. Dia kepada duniawiyah boleh kan. Benda baik apa salah? Betul tak? Benda baik apa salah? Habis tak buat, tak semestinya tak boleh buat. Betul. Tapi kena kepada bahagian dia lah. Tak boleh kena kepada bukan bahagian dia. Nanti dia jadi salah betul. Kalau dunia tak apa, dunia tak ada masalah. Baik. Ustaz, ya. pandangan Ustaz tentang ulama-ulama muqah
akhir. Bila kita tengok diorang keluarkan hukum tu dia berbeza daripada kita tengok pada zaman dulu dengan zaman sekarang. Contoh dia kalau guna tangan ada kata wajib kan, tapi pada dia orang kata harus saya sebenarnya guna tangan kanan kan. Dia punya sebab dia kata zaman dulu tangan kiri itu tak dibenarkan disebab dia orang istinjak menggunakan batu. Jadi tangan dia orang kotor, jadi dia orang tak boleh guna tangan kanan. Macam betul juga dengan muzik, dia kata disebabkan muzik ni haram, sebenarnya muzik ni halal aja. Bahkan bercampur adanya muzik pada zaman tu, ada perempuan, ada arak, jadi benda kat situ zaman tu haram, zaman kita tak haram. Macam tu juga bila perkataan ummi yang Nabi SAW ni ummi kan, dia orang bagi dalil daripada surah Al-Ankabut ayat 48. Dan dia kata Nabi dari orang sebut, dia kata sesungguhnya kau yang Muhammad tidak pernah membaca satu kitab pun sebelum ni. Kata ayat sebelum tu menunjukkan Nabi Muhammad ni bukan ummi yang sehingga wafat ni. Macam ni apa pandangan Ustaz bila tengok? Yang anda tengok benda-benda ni datang kebanyakan daripada orang yang aqlaniyun sebenarnya. Benda-benda macam ni datang kepada orang yang melebihkan akal daripada nas tu sendiri. Masalah pertama, kita tak ikut tertib. Masalah ummi itu adalah orang yang buta huruf. Jelas ummi itu dipakai dalam bahasa Arab orang yang tidak tahu membaca. Itu namanya ummi dan tidak menulis. Ummi bukan dia sebenarnya tahu menulis dan membaca tapi tak pernah baca buku-buku tidak. Tak, ini jawapan ini telah diberikan oleh ulama-ulama salaf kita. Di antara faedah bahawa Nabi itu ummi menunjukkan Nabi ni tak ciplak orang-orang dulu punya. Itu penjelasan tu sudah diberikan oleh ulama dulu. Tapi kadang-kadang ulama zaman sekarang ni mungkin dia rasa lebih pandai daripada ulama dulu. Dia a'lam wa ahkam wa aslam. Maka ini menyebabkan mereka beristihad dengan istihad yang baru dan menyalahi apa yang dulu. Masalah muzik kalau guna akal memang sedap lah. Tetapi kalau guna ijma' Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama salaf, muzik tu haram. Dia tak kira bercampur ataupun tidak bercampur. Tetapi zaman sekarang bila akal digunakan melebihi apa yang dah ada, maka dia kata zaman dulu dia cuba fikir. Zaman dulu yang tak boleh sebab ada arak, ada perempuan yang berjoget dan sebagainya. Tapi kalau kita boleh pisahkan antara arak dan joget, mungkin jadi halal. Halal. Maka ini menyalahi tafsiran salaf. Di antaranya Ibn Mas'ud dan sebagainya menafsirkan lahwal hadis itu adalah muzik. Tidak disebutkan percampuran antara arak ataupun wanita. Dan itu sudah berlaku ijma'. Kenapa nak lawan ijma' zaman dulu? Dan tak boleh lawan ijma'. Ijma' ni tidak boleh dirungkai. Dan begitu juga dengan yang lain-lain lagi. Jawapan dia kalau kita urut ni bahasa Indonesia. Kalau kita ikut, kita kembalikan balik kita kembalikan balik kepada salaf kita, semuanya sudah terjawab. Kebanyakannya sudah terjawab benda ni. Cuma mungkin sampai, mungkin tak sampai aja bacaan kita kepada jawapan-jawapan salaf itu. Ya. Pada saja kadang-kadang benarkan sebab kalau Islam ramanya sekarang ada makan, ada main muzik kan. Muzik latar belakang muzik itu haram. Sebab nak membenarkan benda tu, dia jadilah budak. Tapi dia berbeza. Kalau kita nak makan kat situ, pada pandangan saya, jangan kita menghalalkan muzik tu. Bukan kita tak boleh nak elak. Ini takut dia jatuh tanda nombor 2 buku ni, mengikuti hawa nafsu. Masalah yang ketiga tadi, masalah pakai tangan kanan kan, menulis ataupun makan sebagai cebok. Dan ini jelas benda ni Nabi kata kalau makan ke apa pakai tangan kanan, sebab setan makan tangan kiri kan, semua dah jelas sebut kan. Yang baik-baik semua pakai tangan kanan. Jadi, tapi kadang-kadang dia orang nak juga alasan yang lain, mengubah apa ni
kebiasaan yang yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu wallahu alam. Ya, aku cuma kita nak beritahu dia orang punya perbahasan tu nampak cantik, kita dengar Nampak ilmiah. seronok, Dia nampak ilmiah. Tapi kadang-kadang ada orang yang menggunakan medan yang ilmiah ini untuk sebenarnya dengan niat yang tak betul sebenarnya. Niat tak betul. Tapi dia masuk gunakan medan ilmiah, dia bawa perbahasan begini, kita kata orang tak pernah dengar pula benda ni. Padahal benda-benda tu kadang-kadang ulama salaf dah jawab dah. Cuma kita saja tak baca benda tu. Wallahu a'lam. Yang penting ada Qurannya, ada hadisnya, benar pemahamannya itu, peganglah. Kalau tak betul, tinggalkan yang tak betul. Yang betul, pegang. Yang kuat, pegang. Yang rajih, pegang. Yang marjuh, tinggalkan. Tapi dalam masalah-masalah ijtihadiyah, boleh jadi hari ni kita pegang A, tapi lepas 5 tahun kita rasa ada kajian baru, yang ni kuat, ini ada kedhaifan sikit, mungkin kita boleh berubah. Itu berdasarkan ilmiah dibenarkan. Ijtihadiyah tu. Kalau benda tu dah confirm, tak boleh. Dah kukuh, tak boleh. Allahu a'lam. Dan Imam Syafi'i bermazhab Imam Syafi'i, tapi akidah dia lain. Ya, Fiqh dia lain. betul lah. Tapi sebut-sebut nama imam. Tapi Imam main lagi. Kadang-kadang yang kelakar tu dalam fiqh pun tak ikut Imam Syafi'i. Tapi wajib kalau orang mazhab Syafi'i, pelik je. Yang penting bukan kira mazhab ke apa, yang penting di atas kebenaran. Kebenaran tu tidak dipelopori oleh satu-satu tokoh dalam masalah ijtihadiyah. Ingat tu. Ada kalanya benar tu di sini, ada kalanya benar di sini ijtihadnya. Allah, itu kalau dari segi fiqh lah. Kalau akidah tu solid. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.